Bang, nak tanya sikit bang. Abang suka Messi ke Ronaldo? Saya suka Messi. Sebab Messi ni dia ada memang kelas lah, dia ada talent. Ronaldo tu maybe dia boleh score banyak, tapi Messi sebab dia talented lah. Okey bang, satu lagi soalan. Sempena Hari Malaysia ni, pemain Malaysia abang suka Arif Aiman ke Faizal Halim? Arif Aiman dia ada kualiti dia, tapi saya suka Faizal Halim sebab semangat dia walaupun dah kena simbiosis dengan dia punya family kan. Faizal Halim antara dia punya semangat tu lain macam lah. Tapi Arif Aiman memang terbaik, tapi saya pilih Faizal Halim lah. Abang tengah buat apa sekarang bang? Tengah busy nampak tu. Saya tengah main game e-football. E-football ni tengok sikit. Abang JDT lah bang. Ui, mantap bang. Okay bang, tengok. Dia punya grafik cantik je. Macam orang yang macam first time main macam saya pun boleh main. Ini kalau layar ni tak jadi kerja ni bang. Ya. Oi. Ui, syok. Siap berjoget Messi kat sini. Yang paling best feature dia, dia boleh edit stadium. Ni kat sini boleh edit stadium. Siap ada nama lagi saya punya KL Gold Liga. Menarik bang Okey, benda ni free bang. Macam mana nak main bang Memang game ni free. Boleh download apps e-football dekat App Store. Semua lapisan umum boleh main. Macam budak kecil, macam orang macam kita, orang tua pun main. Macam saya tengah tunggu tengok bola pun boleh main. Abang nak main ke? Boleh juga tu bang. Macam menarik tu. Minat bola tak? Boleh, minat. Okey, jom. Kita duduk sekali. Okey bang, saya dah download tadi. So, apa step seterusnya? Step seterusnya paling penting adalah add saya lah dekat sini. Ni saya punya nama Azam Zain. Boleh add user saya. Kita boleh main sekali. Okey, mantap. Nanti, abang dari mana? Saya dari dekat-dekat sini ya bang. Kebetulan nampak abang tadi. So dengan cara ni kita boleh mengeratkan kita punya silaturahim. Kau tak? Mantap bang. Main online okey bang. Jumpa nanti. Okey, steady bang. Alright.